Ramai orang kata menyewa rumah ni rugi sebab kita kena bayar rumah orang lain. Betul ya? Benarnya menyewa rumah ni tak semestinya rugi. Ramai orang anggap beli rumah sentiasa lebih baik daripada menyewa. Tapi semuanya bergantung kepada keadaan kewangan kita dan matlamat hidup kita. Contohnya kalau kita sering berpindah tempat kerja atau masih belum lagi pilih lokasi untuk kita settle down untuk jangka masa panjang, menyewa mungkin pilihan yang lebih fleksibel lah. Dengan menyewa ni juga kita tak perlu keluarkan duit yang banyak untuk deposit rumah, kos guaman, duty stamp atau kos penyelenggaraan yang tak dijangka. Sebaliknya, kalau membeli rumah ni sesuai bagi mereka yang mempunyai perancangan long term dan mahu membina aset sendiri. Jadi persoalannya bukan sewa atau beli yang lebih baik, tapi yang mana yang lebih sesuai dengan keadaan kewangan dan gaya hidup kita sekarang. Pada pandangan hampa, menyewa rumah tu rugi atau sebenarnya satu strategi yang bijak? Kongsikan pandangan hampa di ruangan komen. Dapat sesuatu